Hi guys, welcome to my channel. It's the Summer Boss and Q&As. Hari ni kita nak bawa pergi mall. Mall ni dekat dia macam tu. Hari dah sama balik tau kalau dah sampai kat sana. Sekarang kita dah sampai kat Sunway dekat parking. Wow. Sekarang sama balik kat dalam. Okay. Kasih pipi. Nampak ramai manusia sini. Ni store buat apa? Bukan guna pun. Sebelah. Main ramai tak best. Susah nak luncur semua. Dia macam tu lah pakai dia. Aku tengok orang punya tu tak ada nampak. Macam makcik. Cik. Cik, sini. Hai. Kita sampai. Malu pula ramai ni. Kau nak di sana. Kat gambar sini. Ya, main game tu. Wah. Sama gila. Pakai tu baru lawa. Okey lah, amgas lagi. Ada phone kau rakam lagi dah kabur. Tahu tak? Lagi kabur. Diam. Jom tengok. Semat gila. Jadi sekarang kita dah sampai dekat kedai DJI dan kami dah tengah tengok kamera. Tapi tak boleh pun tengok just tu. Dia caca nak beli kamera padahal tak pun. Dan sekarang ni nak tengok harga. Sebenarnya nak beli, ingat nak beli. Tapi tak ada duit. Macam tu. Tengok harga semua. Bap. Jadi sekarang ni kita dekat macam tu je lah kan. Nak buat apa lagi kan. Tak nak beli je tak ada duit. Jadi korang bantulah support saya, okay? Jangan kau main ketiak bingung. Kau ketiak pula. Mati dah. Buka balik nak tengok. Cuba melentang. Melentang. Cepat. Tu yang ni tak apa. Zoom. Pakcik nak pegang je lah. Cik. Bapak zoom ni muka. Tak kau dah dekat. Kenapa? Kita bersih ni boleh. Guys kan time ni kita orang tengah
berbincang sebab depan tu dia ada event tau, Huawei punya. Dia jual pemberat RM9.90 je. Waktu harga dia RM139 tau. Dan dia jual botol pun RM9.90. Macam tu. Jadi kita orang tengah macam clear lah nak pergi ke Thai. Macam pergi je lah kan. Sebab event dia 30 orang tawal je. Jadi saya ni nombor 25. Time tu kan diorang semua tak nak, saya je pergi. Lepas tu tiba diorang nak juga, ambil lah nombor lagi. Okay, macam tu je guys. Nanti lagi, okay. Kita dapat nombor 25. Jadi sekarang ni kita tengah batu. Sebab ni panjang gila nak mampus. Jadinya kita batu lah. Nanti kita sambung balik kalau dah sampai, okay. Hey guys, sementara tunggu nak sampai tu, saya, kakak saya dan adik saya dan ayah saya, kita tengoklah barang apa kat situ. Macam ni laptop apa, tak tahu lah nama dia apa. Korang boleh je beli dekat Huawei ni, murah sangat. Dan dia punya ni, dia punya kamera bagus, dia punya semua lah bagus dalam dia punya phone ke, iPad ke, dia punya komputer ke, pad ke, semua okey. Macam ni kita Kak gambar lawa gila weh. iPhone tu memang lawa, tapi tu kan mahal. Jadi kalau korang tak banyak modal, belilah macam ni. Dia still lawa lah. Macam tu. Kita kat gambar lah macam tu kan. Ada bukan macam beli pun. Tapi korang support, okay? Jadi sekarang ni saya tanya adik saya, what are you doing? And dia say, saya tengah lukis ni. Ni korang, pad ni pun walaupun dia murah, dia boleh lukis. Macam iPhone, boleh lukis ke tak? Boleh dek. Android je. Mak dia lukis buruk nak mampus. Tahu dia lukis apa benda tau. Saya lah suruh dia padam, buruk nak mampus. Tu kakak saya ambil lah nak lukis. Tahu buat tangan ke benda kan. Tak tahu lah nak buat apa tu. Dan dia akan buat apa, tengok je. Ting. Tak buat apa pun. Tak lah, nanti lah balik. Kakak buat ni Tadi kita dah sampai dah dan tengah bayar. Jadi sekarang ibu saya tengah bayar. Jadi tengok je lah, dah siap bayar semua, dah ambil gambar semua. Jadi kita nak kita tempat lain makan kot, tengoklah. Jadi guys, sekarang kita sampai kat Yau. Jadi sekarang kita nak order. Tengoklah, dia punya pilihan tu apa banyak siap. Dan sekarang ni pada lagi murah weh, tu kita beli RM17.90. Dia punya choice 2 je. Sekarang ni dah 3 dah. Tengok kita macam gaduh nak pilih apa. Kau nak pilih apa ni? Nak coklat, tak nak macam coklat. Dah pening benda kan. Jadi kita tengok je lah nak pilih apa kan. Okay, tengok je lah. Lalu saya ambil yang tu macam coklat kacang je tu. Yang tu sedap lah. Itu saya yang sagis kan. Yang tu tak dapat rakam tau. Yang tu dia bubuh Biscoff. Yang kita ambil yang coklat ujung tu. Yang ujung tu tengok dia bubuh bapak banyak. Tapi okey lah dengan harga dia kan. Dia letak kan. Kau ambil yang ni aiskrim masam tau. Yang tak tahan masam jangan beli, okey. Tengok dah ambil banyak coklat. Banyaknya. Boleh bilang ambil lagi lah. Tengok pilih lagi tu. Balik je duduk dah ni. Telah abang sama balik. Ibu. Mana ibu? Kan? Banyak duit tu ibu soalan. Jadi kita nak cari makanan, nak cari tempat makan untuk makan lah. Nanti dah sampai tempat makan kita sambung balik, okey? Okay. Guys, sekarang kita sampai dekat Oriental Coffee. Tengok kat sini, sebab sini banyak menu. Tengok ni. Banyak gila dia punya menu. Ni menu. Dia.
Just tunjuk, not zoom. Apa ni? Rendang. Ni mi rebus nampak. Macam kuih tiaw. Macam semua makanan Melayu je ni. Rendang. Rendang beef. Chicken herbal. Dah sampai. Kita punya makanan dah sampai. Kali ni kita nak makan dulu. Lepas tu sambung balik. Okey. Kita tak nak video terlalu panjang sangat. Okay. Jadi sekali ni kita dah siap makan. Ica, kenyang tak? Kenyang? Dah tak habis makan ni? Tak kenyang lah. Okay guys. Tengok. Siap makan. Nanti sambung balik tau. Bye. Sekarang kita nak pergi beli. Jalan lah. Okay lah. Bye. Bye. Wah, cepat je guys. Empat jadi 15. Cepat guys. Oh my god. Untung kerja sini. Cantik dia buat truck. Let's go. Males. Hey. Hello. Sekarang kita OTW ke kereta. Dan pakai kereta kita akan pergi balik. Okay. Sekarang kita dah dekat kereta. Berbia gila. Ini nanti sambung kat rumah. Okay. Hi guys. Hai Ica, datang bagai cudang. Kita sambung rumah tadi saya dah buat unboxing yang kita berjadi yang Huawei tu yang satu bang tu RM10 je. Kita ambil dua vacuum dengan timbang berat. Semua RM20. Jadi RM9 89. Kita dah unboxing semua. Jadi sekarang ni kita nampak guys tadi dah buat siap pergi mall semua. Jangan lupa tengok semua video saya yang dah buat semua video. Okay, guys, jangan lupa like, subscribe, comment and share. Okay, banyak jumpa di next videonya.